Assalamualaikum geng. Suara saya dengan skrin jelas tak? Suara saya dengan skrin. Panas ke Jelas. Okey. Kita nak sambung soalan nombor 13. Boleh buka dulu soalan. Boleh buka soalan dulu. Ambil kalkulator, ambil nota, pensel, standby nak lukis graf. Bismillahirrahmanirrahim. Agak panas juga kawasan JB Style ni. Okey. Ini bab sukatan serakan nombor 13. Bab sukatan serakan. So, saya terus mula Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tap skrin alang-alang tu Jadual di bawah menunjukkan berat daging dalam kilogram yang dijual dalam hari dan jual setiap hari tempoh 40 hari. Okey, awak tengok ni dia bagi selang kelas. Dia bagi titik tengah. Dia bagi kekerapan. Okey, dah nampak semua tu. Berdasarkan jadual 2, hitung min anggaran berat daging yang dijual dalam tempoh 40 hari itu. Jadi nak kira min macam biasa. Jangan nak terkeliru sangat. Apa itu min anggaran lah, apalah, semua apa kan. Sama je, min juga. Dia cakap min je. Jadi awak kira macam biasa. Sekejap. So, formula min ada dua. Satu yang tak ada frekuensi, satu yang ada frekuensi, betul? Kekerapan tu kena tolak kan? Kenapa kena tolak tu? Jadi, kita tengok dulu. Kita nak cari min. So, formula min ialah, ini simbol min. Ini simbol min. Simbol ni kadang-kadang awak kena tahu juga tau. Kadang-kadang dia tak tulis pun ini min. Dia bagi simbol je. So, min ialah simbol X ada baris kat atas ni. Sama dengan F darab X bagi total F. Okey? Min ni tak boleh salah. Jadi bila ada kekerapan ni, pelajar selalu silap apa? Pelajar selalu silap masukkan F. F, tapi kat sini awak bernasib baik, F dekat sini frekuensi. Kadang-kadang tulis bilangan murid ke apa ke kan. Jadi awak kena bezakan F dengan X. Kat sini dah direct tulis frekuensi, so ambil je frekuensi semua ni. F darab X, X ni awak kena ambil apa? Kalau kita ada selang kelas, ini tajuk form 5, sukatan serakan form 5, data terkumpul. Ada selang kelas. So, bila ada selang kelas, awak ambil titik tengah. Nak kira min, ambil titik tengah. So, titik tengah darabkan dengan F. Macam biasa je. Okay, titik tengah darabkan dengan F. Sekejap saya buat. Soalan nombor apa ni? Nombor 13 Kita dekat soalan nombor 13. Soalan nombor 13, okey. Jadi ni awak darab je macam biasa. 34.5 darab 2. Ataupun tulis ikut formula ni F dulu kan. So 2 darab 34.5 tambah 6 darab 44.5. Sampai habis. Awak darab. Lepas tu bahagikan dengan total frekuensi. Total frekuensi awak tambahlah semua ni. Saya kira-kira dapat 40. Betul tak dapat 40 kawan-kawan? Per 40. Jadi hasil daripada saya darab semua ni, hasil darab ni, saya dapat atas tu 2580. Betul tak 2580? Give me a second, I want to take my calculator. Okay. Betul tak? Ni nak kira min 2580 bahagi 40, saya dapat min 64.5. Saya dapat min 64.5. Macam tu kira min. Okay, macam tu kira min. Next. Next dia minta lukis graf histogram. Siapa kat sini masih tak clear lagi nak lukis graf? Boleh tak tekan 1? Siapa yang tak clear lagi nak lukis graf? Awak tekan 1, saya terangkan dalam masa 2 minit, apa-apa graf yang keluar awak dah boleh jawab. Apa-apa graf yang keluar, insya-Allah awak boleh jawab. Sebelum tu yang tekan 1 ni awak kena keluarkan kertas, salin apa yang saya cakap. Okey, salin apa yang saya cakap ni. Saya cakap sekali je. Okey. Ada 11 orang, 13 orang cakap 1, 14 orang,
16 orang. Okay. So, berapa orang je? 20 orang je. Yang 270 orang ni semua tahu lah. So, comel. So, kita nak lukis histogram. Ada berapa jenis graf? Ada berapa jenis graf yang korang kena tahu? Satu, untuk sukatan serakan data tengkumpul ni, ada histogram, ada poligon kekerapan, dan ada juga lagi satu nama dia ogive. Tiga ni je yang ada. Tiga ni saja yang ada. HPO. Histogram, poligon kekerapan, ogive. Jadi histogram. Histogram, poligon kekerapan, ogive semua kena tahu bentuk dia. Histogram ni macam mana? Histogram ni ada palang-palang macam ni. Histogram. Okay? Histogram. Histogram macam ni. Kalau poligon kekerapan macam mana? Nama pun poligon dia macam ni. Dia akan straight. Contohnya part CX, part CY kan. Part CX, part CY. Dia akan start daripada kosong. Ciri-ciri poligon kekerapan ni mesti start dari kosong. Lepas tu garis-garis tau. Garis poligon kekerapan. Garis. Contoh macam tu lah. Macam ni. Sebab nama dia poligon. Dia kena garis-garis. Mula dari kosong, akhir dengan kosong. Okay. Ini poligon kekerapan. Ogive. Macam mana bentuk ogive? Bentuk ogive macam ni. Start daripada kosong. Mesti start daripada kosong. Dia akan macam ni. Makin lama makin naik. Okay. Jadi korang dah nampak dah gambaran bentuk dia. Sekarang ni kita nak histogram. So macam mana bentuk histogram ni? Macam mana bentuk, apa yang saya kena buat dekat palang-palang ni, kena taruh data apa. Apa yang saya kena buat. So yang kedua awak kena tahu, kita ada part CY dia mesti kekerapan. Part CY untuk ketiga-tiga graf ni mesti kekerapan. Poligon kekerapan, part CY kekerapan. Histogram, part CY kekerapan. Ogive, part CY kekerapan longgokan. Okey? Kekerapan longgokan. Ogive, part CY dia mesti kekerapan longgokan. Boleh? Boleh tak? Okey, sekarang awak dah tahu semua tu. Ogive je guna kekerapan longgokan. Yang lain guna kekerapan. Okey? So, next, apa lagi awak kena tahu? So, poligon kekerapan ni, kan, awak kan, saya terangkan poligon kekerapan dulu. Poligon kekerapan ni, kan, awak punya plot tu, kan awak plot macam ni kan. Awak plot macam ni, plot macam ni, plot macam ni kan. Yang ini ialah nilai titik tengah. Nilai titik tengah dia. Nilai titik tengah. Yang ini nilai titik tengah. Manakala awak tengok dekat sini, histogram. Histogram boleh juga guna titik tengah. Histogram boleh guna titik tengah. Tapi titik tengah dia kat sini. So, bila awak plot kat sini, macam mana awak nak agak palang-palang kat tepi tu? Betul tak? Macam mana awak nak agak palang-palang kat tepi tu? Ngantuk pula. Macam mana awak nak agak palang-palang kat tepi tu? So, kita kena guna apa? Okey, histogram ni, setiap histogram ni dia mewakili selang-selang kelas ni. Nampak kan? Contoh, 3039, dia histogram yang pertama ni, palang yang pertama. So, yang ini, nampak ni palang pertama ni kelas pertama kan? So, dia punya garis yang belah kiri ni, sebelum dia ni, ialah sempadan bawah. Yang ini ialah sempadan atas. Boleh? Lepas tu selang kelas kedua ni pula. Selang kelas kedua, palang yang kedua ni. Palang yang kedua ni, so kaki dia yang pertama sepadan bawah untuk kelas ni. Yang ini, sepadan atas untuk kelas ini. Nampak tak? Nampak kan? Okey. So itu secara dia punya analog, saya explain lah. Nampak kan? Okey. Nak saya lukis tak? Nak saya lukis tak? Boleh tak tekan nombor 3 kalau nak saya lukis? Lukis dengan pantas sekali. Okey, 3. Okey, terima kasih. So, awak tengok kat sini. Tadi saya kata kalau kita nak lukis histogram, ada titik tengah ni macam keliru sikit lah. Susah sikit. Sebab histogram ni kenapa? Kena ada sepadan bawah, sepadan atas ni. Yang ini. Nampak? Nampak tak? Jadi, senang je. Awak buatlah sepadan atas, sepadan bawah untuk setiap yang ini. Setiap selang kelas ni. Tahu kan macam nak cari sepadan atas, sepadan bawah macam mana? Yang ni 39.5. Yang ini 49.5. Sepadan bawah untuk ni ialah 39.5. Dia sama macam kat sini. Okay.
Itu satu. Okey, saya lukis sekarang Awak tengok sekarang ni dia nak paksi skala 2 cm pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada paksi mencacang. 2 cm 10 kilo, 1 cm 1 hari. Okey, saya buat yang mencacang dululah, yang mencacang. Saya buat yang mencacang dulu Okey, saya buat mencacang dulu. Santai dulu. Yang ini semua ni ada recording Saya dah recordkan untuk korang. Mana tahu korang tak puas tengok live ni kan. Korang nak more. Boleh join grup rumah biru saya. Okay, so dia kata tadi paksi Y 1 hari. Okay, 1 hari. Kita ada berapa hari kat sini? Kita ada dekat 10 hari. So saya buat 1 sampai 10 lah. 2 cm 1. 1, 2, tebal sikit boleh? Tebal sikit. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ni senang. Awak tinggal label kekerapan je. Sekarang ni bawah. Bawah ni mungkin ramai yang silap. Okay, bawah ni ramai yang silap. So, awak tengok. Kita start dari berapa? Dia kata 2 cm. Buka tau soalan ni. Saya tak boleh tunjuk semua dalam masa yang serentak. Dia kata 2 cm. 2 cm kepada 10 kg. Okay, 2 cm kepada 10 kg. Paper Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, SABK. So, kita start daripada 30 dulu. Kita start daripada selang kelas yang ini. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay? Kita start daripada sini. So, korang nampak ni? Korang nampak ni cuba try screenshot sikit. Saya nak try lukis dekat graf. Okay. So, saya pergi bawah balik. Saya pergi bawah. Dah screenshot kan jadual tu. Saya tengok dari lagi satu tab ni. Okay, dah screenshot kan. So, kita mula dari selang kelas yang pertama tu. 30. Jadi, kita start dengan sepadan bawah untuk 30. Sepadan bawah 30 berapa? 29.5. Okay, 29.5. Lepas tu 2 cm untuk 10 kan. 2 cm untuk 10 kilo. Kat sini 39.5. Nampak? Lepas tu selang kelas seterusnya 40 sampai 49. Kita cari sepadan bawah dia ialah 39.5. Sama kat sini. Sepadan atas dia ialah 49.5. 49.5. Buat macam tu lah. Siapa lagi tak faham nak buat x-axis ni? Boleh tekan 1. Ataupun tanya apa yang awak tak faham. Okay, 49.5 saya sambung. 59.5, 69.5, 79.5, 89.5, 99.5. Okay. Lepas tu, saya kata yang ini awak buat ni, ini yang saya buat ni, ialah palang dia. Ini dia punya kaki dia. So, awak tengok berapa kekerapan awak. Yang pertama tu kekerapan dia 2. So, saya garis sampai 2. Kalau awak start dari titik tengah, kan dekat table tu dia bagi titik tengah. Dia bagi dari sini, titik tengah. Sini pun titik tengah. Kalau contoh upload kan. So, bila awak buat macam tu, nanti awak ingat lukis histogram macam ni. Contohnya. Dari titik tengah ke titik tengah. Tapi salah macam tu. Macam tu salah. Awak kena guna macam ni. Faham tak? Boleh beza tak? Boleh beza tak? Kenapa salah? Kenapa awak tak boleh ambil dari titik tengah? Memang boleh tinggal kosong. Kalau muat, boleh je tinggal kosong. Boleh. Clear kan? Okay. So, kalau saya lukis, akan dapat bentuk macam ni. Okay. Akan dapat bentuk macam ni. Okay. Lepas tu dia minta next soalan apa? Next soalan dia tanya kelas mod. Dia tanya kelas mod. So, berapa kelas mod dia? Okay. Kelas mod ni tak payah tengok. Berdasarkan histogram yang dilukis. Okey. Berapa kelas mod dia? Mod ialah data cerapan yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. So, kekerapan yang paling tinggi ialah dekat sini. Betul? Dekat sini. So, soalan awak baca betul-betul. Kelas mod. Kelas mod. Jadi, awak kena tulis kelas tu. Kelas tu apa? Kelas. Inilah kelas dia. 60 hingga 69. 10. Kekerapan dia 10. Jadi jawapan dia ialah 60 hingga 69. Ini tingkatan 5 awak. Betul, tingkatan 5. Okey? Tingkatan 5. So next.
Boleh tak? Kelas mod, okey. Kelas mod clear. Okey, kelas mod clear 60 sampai 69. Yang kedua, bilangan hari dengan jualan daging yang beratnya 70 kilo dan lebih. 70 kilo dan lebih. Tengok saya dah lukis siap-siap kat sini. Kat mana start 70 kilo tu? Kat mana start 70 kilo tu? 70 kilo tu start dekat A ke, B ke, C. Okay, A ke, B ke, C. Awak tengok x-axis tu. A ke, B ke, C. Ada orang kata C, okay. Ada orang kata B, okay. Next, B. Ada orang kata B. Saya rasa A, cikgu. B kot. A, B, okay. So, awak tengok dekat sini. Ini kan kita dah plot siap-siap 69.5, 79.5. Tapi awak tengok betul-betul yang ini untuk selang kelas berapa? Yang ini untuk selang kelas 70 hingga 79 yang kita lukis tu. Yang sebelum ni untuk selang kelas berapa? Untuk selang kelas 60 sampai 69. Cuma dekat graf ni kita ambil dia punya sepadan bawah, sepadan atas, betul? Cuma dekat graf ni, kat kaki dia ni kita ambil sepadan bawah, sepadan atas. So dia kata lebih daripada 70. Lebih daripada 70. Dia start daripada B ni lah. Dia start daripada B. Kalau dekat sini, dia masih sampai 69. Tak cukup lagi. Dia masih 69. Tak cukup. Kita nak lebih 70. B. Dia start daripada B ni. So, awak kena kira berapa kekerapan yang ini dan yang ini. Sebab semuanya lebih daripada 70. Semuanya lebih daripada 70. Jadi, saya tambahkan. Saya ambil dari sini je, nampak ni. Dia punya table ni dari 70 kan. So tambah 8 tambah 4 tambah 3 dapat 15. 8 tambah 4 tambah 3 dapat 15. Boleh? Dapat 15. Faham? Okey, terima kasih. Next kita ada soalan, okey, metrik. Okey, metrik ni. Ada lagi ke yang tak boleh jawab ni? Boleh tak jujur dengan saya, tekan nombor 5 kalau tak boleh jawab yang ni. Metrik. Dia nak cari nilai W dengan Z. Boleh, terima kasih. Yang boleh buat, tekan nombor 6. Nak tengok mana lagi ramai. Yang boleh buat, tekan nombor 6. Yang tak boleh, tekan nombor 5. Yang boleh, tekan nombor 6. Nombor 6 mendahului nampaknya. Okey, saya terangkan sepantas kilat tapi tak ada pantas mana. Jadi awak tengok ni, dia kata matriks ni sama dengan matriks ni. Okey, matriks ni sama dengan matriks ni. Contoh, kalau saya kata, saya ada matriks ni 3, 1 sama dengan 3, 1. Betul tak dia sama dengan? Betul kan? 3 ni sama dengan 3. 1 ni sama dengan 1. Kedudukan sama. Okay, sama juga dekat sini. Awak tengok dekat sini. Baris pertama, lajur kedua kita ada 3. Sebelah sini. Baris pertama, lajur kedua kita ada 3. Jadi kita nak cari W. So W kat mana? Baris pertama, lajur pertama. Cari samakan dengan baris pertama, lajur pertama. Guna simbol ni. W tambah 1 sama dengan negatif 1. Okey, dapat berapa? Dapat 1 pindah sana, dapat negatif 2. Boleh? Okey, terima kasih. Kedua, kita nak cari nilai Z pula. Nak cari nilai Z. Z dekat mana? Baris 2, lajur 2. Yang ini, baris 2, lajur 2 juga. So, saya samakan dia. Nampak? Tengah-tengah ni ada simbol sama dengan. So, negatif 24 sama dengan 6Z. Negatif 24 bahagi 6 sama dengan Z. Dapat negatif 4. Okay, terima kasih yang jawab. Terima kasih. Okay, so ini senang lah. Seterusnya, macam biasa kita ada soalan persamaan serentak menggunakan metrik. Terima kasih Dal bagi gift. Menggunakan metrik. Okey, kaedah metrik. Okey, jadi awak tengok kat sini, Ahmad dan Lim masing-masing telah membelanjakan RM31 dan RM27. Saya merayu sangat kat korang, kalau nampak soalan ni jangan terus tinggal. Kalau mungkin awak tak tahu metrik kan. Jangan terus tinggal. Sebab ada kat sini awak tulis satu equation je, awak dah boleh dapat 1 markah mengikut skema jawapan dia. Jangan tinggal.
Jadi tengok 31, 37. Ahmad membeli 2 kupon makanan. Okey, X. Dia dah bagi variable X. Okey, 5 kupon makanan minuman Y. 5Y. Manakala Lim pula beli makanan, beli 3 kupon makanan dengan 1 kupon minuman. Okey. So awak dah boleh buat persamaan kat situ. Kalau tak nampak boleh buka soalan saya ada upload dekat grup saya. Jadi Ahmad dia kata dah belanjakan RM31. Okey, saya tulis RM31 dekat sini. Okey, dia beli apa? Dia beli kupon makanan dengan kupon minuman. Kupon makanan dia beli berapa? Kupon makanan si Ahmad ni beli 2. 2 kupon makanan. Lepas tu kita ada X. 2 kupon makanan X. 2X. Okey. 2X tambahkan dengan 5 kupon Y. 5Y. Siapa tak tahu kenapa 2X? Sir, kenapa 2X? Kenapa bukan 2 tambah X? Kenapa bukan 2 tambah X tambah 5 tambah Y? Kenapa? Ada tak yang tak tahu macam tu? Apa nama grup? Ramai lagi ke? Tak masuk lagi grup tu? Sayanglah siapa tak masuk. Dah lah free. Kalau belum masuk lagi, kalau belum masuk, awak boleh bagi saya 15,000 like lah. Lepas tu saya akan bagi link kat awak. Jadi, X ni, awak tengok 2X tambah 5Y dapat RM31. So, X ni, Y pun sama mewakili harga untuk minuman. Okay, awak tulis je ni dah dapat satu markah. Tulis satu equation. Okay, so, untuk Lim pula. Lim 3X tambah Y sama dengan 27. Dot ni tak sabar je. Saya nak ajak kawan-kawan kita yang lemah. Kalau awak dah pandai, awak boleh tunggu sekejap ataupun awak study je sendiri. Okay? So, 2X tambah 5Y sama dengan 31. 3X tambah Y sama dengan 27. Okay. 3X tambah Y sama dengan 27. Kalau awak rasa ini dah senang, awak scroll dulu kat bawah-bawah. Scroll bawah-bawah, awak tengok. Boleh tak awak jawab yang bawah ni? Kalau tak boleh, awak tunggu saya jawab. Okay? Barai. Okay, lepas tu, sekejap minum air sikit. Dengan kaedah metrik, kita dah ada persamaan. Kita dah ada persamaan serentak ni, tinggal buat dengan kaedah metrik je. Okey, tinggal buat dengan kaedah metrik. Okey, saya tunjuk. Mungkin sampai sekarang masih ramai lagi tak tahu nak buat kaedah metrik ni macam mana. Kan? At least awak hafal lah beberapa step. Yang ini je awak dah dapat satu markah. Next, awak buat dalam bentuk metrik. Buat dalam bentuk metrik. So, bila awak dah susun X dengan Y ni, betul kan saya punya persamaan ni? 2X tambah 5Y sama 31, 3X tambah Y sama dengan 27. So, awak tinggal tuliskan dalam bentuk metrik, dah dapat satu markah. 2, 3, 5, 1, X, Y sama dengan 31, 27. Okey, 31, 27. Buat kurungan besar, kecil besar. Okey. Yang ini. Nampak Okey. So, ini je dah dapat 2 markah. At least kalau tak tahu apa-apa, buat ni je. Lepas tu, kita songsangkan. Kita songsangkan yang ini sebab nak cari nilai XY. Dia sama macam algebra lah. Nak cari nilai XY, kena sorang-sorangkan XY. Okay. So, saya pindahkan sebelah sana. Pindah belah sana, dia akan jadi matriks songsang. So, ada formula dia. Formula dia ialah 1, AD tolak BC. Okay. 2 darab 1 tolak 5 darab 3. Lepas tu yang ni, awak kena tukarkan tempat dia. Yang ini tukarkan tempat dia, yang ini awak negatifkan. 1, 2, negatif 3, negatif 5. 31, 27. Apa yang penting kat sini, bila awak campak ni ke belakang, dia akan ke depan sini. Bukan belakang 31, 27 ni. Kalau tak, nanti jawapan awak akan jadi lain. Okay? Kalau tak, jawapan awak akan jadi lain. Awak mesti letak ke depan ini. Okay? So, yang ni awak tekan je kalkulator. Tekan kalkulator ni semua apa? Akan dapat X
Y akan dapat nilai dia berapa dapat? X akan dapat 8, Y akan dapat 3. Boleh tak yang ni? Yang ni boleh? X 8, Y 3. Okey, bagus. Bagus, okey, terima kasih. So, kita dah dapat menggunakan kaedah metrik hitung harga dalam RM bagi satu kupon makanan dan bagi satu kupon minuman. So, soalan kedua ni susah sikit. Soalan kedua ni susah sikit. Okey, soalan kedua dia minta Lim ada RM5 baki. Okey. Kalau yang ni kena tulis RM tak? Okey, dia tanya. Nampak? Dalam RM. So, kena tulislah RM. Okey, saya tulislah X sama dengan RM8. Okey. X sama dengan RM8. Y sama dengan RM3. Okey. Next. Dia minta, okey, Lim mempunyai baki RM5. Dia ingin membeli satu kupon makanan dan satu kupon minuman. Adakah dia mempunyai wang yang cukup? Okey, adakah dia mempunyai wang yang cukup? Sekarang ni kita ada offer 50%, yang ni 25%. Dia tinggal RM5. Cukup tak duit dia nak beli dua-dua kupon ni? Lepas harga offer ni. Cukup tak? Jadi, tengok kupon makanan 50%. Kupon makanan 50%. Harga sebenar RM8. Harga sebenar RM8. So, kalau tolak 50%, berapa ringgit? Berapa ringgit harga baru sekarang? Siapa tak tahu nak buat macam mana? Macam mana nak cari harga diskaun ni? Macam mana nak cari harga lepas diskaun? Siapa tak tahu? Boleh tak tekan 1? RM4. Okey. Jawapan dia RM4. Macam mana si siapa? Jan ni buat? Macam mana si Jan ni buat? Okey, saya faham. Ramai yang tak tahu. Okey, 50% offer ni maksudnya dia akan berkurang sebanyak 50%. 25% ni offer maksudnya dia akan berkurang 25%. Okey? Jadi, first awak kena tahu berapa 50% ni? Berapa 50% ni dalam daripada harga asal? So, harga asal ialah RM8. Harga asal RM8. Okey? Yang 1532 tak payah darabkan ya. Darabkan dengan kurungan yang ni ke? Awak kena darabkan dengan kurungan yang ni. Kena darabkan. Okey, kena darabkan yang ini. Okey. Tadi saya sambung pasal offer tu. Okey, RM RM8. Harga asal RM8. So, awak kena tahu 50% ni berapa daripada harga ni. So, 50% darabkan dengan RM8. Akan dapat berapa? RM4. Jadi, diskaun dia ialah RM4. So, harga asal tolak dengan diskaun, 8 tolak 4 akan dapat RM4. Ini harga asal dia. Ini harga lepas diskaun dia. Sama juga macam 25% ni. 25%. Okey, 25% sekarang kita ada harga sebenar, harga asal ialah RM3. Susunan darab tu macam mana? Sekejap lagi saya tunjuk. Harga sebenar RM3. Harga sebenar RM3. RM3. Okey, nak cari lepas 25% berapa harga yang tinggal? So, 25% kita kena tahu dulu berapa 25% tu. Darabkan dengan RM3. RM3 akan dapat 0.75 tak silap. Betul tak? 0.25 darab 3. 0.75. So, dia ada diskaun 75 sen. Jadi, RM3 awak tolakkan dengan 75 sen. RM3 tolak 75 sen sama dengan RM2.25. RM2.25. Inilah harga selepas diskaun. So, dia tanya cukup tak duit dia yang RM5 tu? So, kat sini 4 campur RM2.25 jadi RM6.25. Tak cukup. Tapi soalan dia minta apa? Soalan minta menggunakan pendaraban metrik. Menggunakan pendaraban metrik. Jadi, tengok kat sini. Dia nak beli satu kupon makanan dan satu kupon minuman. So, maksudnya awak kena darabkan RM4 dengan 1. Darabkan juga RM2.25 dengan 1. Betul? Tapi masalahnya, kita ni pendaraban metrik ni banyak bentuk dia. Awak nak buat yang ini ke? Okey, yang pandai boleh try cuba jawab ni ya. Awak nak ambil yang tadi harga dia berapa? 4, 2.25, 1 darab 1 ke bentuk yang ini. 4, 2.25, 1, 1 ke bentuk yang ini. 4, 2.25, 1, 1. Banyak cara awak boleh buat darab. Yang ini ke, yang ini ke, yang ini. Mana satu nak buat?
Siapa tak tahu tekan 1. Ni A, B, C. Siapa tahu ataupun siapa nak cuba-cuba tahu, boleh tekan mana satu jawapan dia. A ke, B ke, C. Ada orang cakap B. Okey, ada orang cakap B. Jadi, okey, ramai yang tahu ni sebenarnya. Okey, macam mana kawan-kawan awak ni tahu? B kot. Okey, macam mana kawan-kawan awak ni tahu? Sekarang ni jawapan kita, okey, jawapan yang awak nak mestilah satu nombor, betul? Apa jawapan awak? Jawapan awak ialah 4 tambah 2.25 iaitu RM6.25. Awak nak jawapan ni RM6.25. So awak kena cari daripada metrik-metrik ketiga-tiga metrik ni, apa yang menghasilkan satu saja nombor. Mana satu yang hasilkan satu saja nombor. So tips dia, awak kena tahu peringkat dia. Peringkat metrik. Ingat tak peringkat metrik baris lajur tu? So awak tengok ni, berapa baris berapa lajur. Yang ini satu baris satu lajur. Satu baris dua lajur. Satu baris dua lajur. Satu darab dua. Yang ini satu baris darab dua lajur juga. Okey. So awak nak tahu berapa hasil dia bila awak darab ni, bentuk peringkat dia bila awak darab ni, awak kena tutup tengah-tengah ni, 2 dengan 1. So jawapan akhir awak akan dapat 1, 2 macam ni. Macam ni awak akan dapat. Okey? Macam ni awak akan dapat. So mungkin awak akan dapat 4 dengan 2.25 lah. Kalau boleh kita nak satu saja nombor. So yang ini pula, kita tengok yang ini. Baris, lajur. Baris lajur, baris ada satu, lajur ada dua. Yang ini, baris ada dua, Yang kedua ni baris ada dua, baris ada lajur ada satu. So tutup tengah-tengah ni akan dapat apa? 1 darab 1. So jawapan dia akan jadi satu saja. Satu saja. Faham tak? Yang ini, contoh yang ini, 2 baris, 1 lajur. 2 baris, 1 lajur. Okey, tutup tengah-tengah ni, awak akan dapat bentuk 2 darab 1. Kita nak bentuk yang ini. Baru tahu baik. Okey, kita nak bentuk yang ini. Okey. So kalau awak darabkan yang ini, laras awak akan dapat, ni pun boleh tekan kalkulator abang kakak. Metrik A awak set yang ni, metrik B awak set yang ni. Lepas tu buat metric calculation, metrik A darab metrik B akan dapat satu jawapan saja, 6.6.25. Okay, clear. Okay, let's go. Okay, ini pula soalan nombor 15, persamaan ketaksamaan linear. Okay, ketaksamaan linear. Sorry, ni susah sikit lah, tapi bila dapat je equation, insya-Allah senang. Ni dia minta senaraikan 3 ketaksamaan linear, lepas tu kena lukis. Okay, kena lukis. So, tuliskan 3 ketaksamaan linear selain daripada X lebih besar kosong, Y lebih besar kosong. Okay. So, tengok dekat sini . Jadi, kita ada nak tanam pokok manggis dengan pokok harum manis. Okay. Di atas sebidang tanah berkeluasan 400 meter persegi. Dia mempunyai sekurang-kurangnya RM6,000. Okay, sekurang-kurangnya RM6,000. So, kalau saya taruh 6,000 dekat sini kan, saya taruh 6,000 dekat situ, simbol dia lebih kecil ke lebih besar? Lebih kecil ke lebih besar? Untuk sekurang-kurangnya 6,000. Lebih kecil, lebih besar. Sekurang-kurangnya 6,000. Lebih besar. Betul, lebih besar dan sama dengan. Sebab apa? Sekurang-kurangnya 6,000. Awak baca bahasa Inggeris, at least 6,000. At least 6,000. Contoh saya cakap awak kena dapat sekurang-kurangnya B. Awak kena dapat sekurang-kurangnya 70 untuk dapat A-. So, sekurang-kurangnya 70. At least 70 untuk awak dapat A-. So, awak kena dapat 70, 1, 72, 73 sampai 100 lah. Macam ni juga. At least 6,000. Sekurang-kurangnya 6,000. Okay. So, lebih besar dan sama dengan. Okey. Untuk membeli anak-anak pokok tersebut, harga sebatang anak pokok manggis ialah RM30. Okey, RM30. Dan keluasan tanah yang diperlukan untuk sebatang pokok manggis ialah 4 meter persegi. Okey. Harga bagi sebatang anak pokok harum ialah RM40. Okey. Keluasan tanah untuk sebatang pokok harum manis ialah 2 meter persegi. Okey. Bilangan pokok harum manis melebihi bilangan pokok manggis kurang-kurangnya 10 batang pokok. Okey. Jadi kat sini banyak gila nombor. Betul, banyak gila nombor. So macam mana awak nak buat
awak nak buat, nak hasilkan 3 kesamaan linear tu? Macam mana awak nak buat? So, tipsnya ialah, contoh, awak ambil 6,000. Awak ambil 6,000 At least 6,000. Okay, awak ambil at least 6,000. So, awak tahu, 6,000 ni ialah ringgit Malaysia. Jadi kat sini, hasil tambah ni pun mesti dalam unit ringgit Malaysia. Okay, jadi awak tengok dekat sini. Okay, harga sebatang pokok manggis ialah RM30. Okay, RM30. Harga sebatang pokok harum manis RM40. RM30 tambah RM40. Tapi 30 tambah 40 kan 70, betul? So kita kena tambah pemboleh ubah dia. Sebab kita tak tahu berapa batang pokok pokok manggis ni, berapa batang pokok harum manis ni. Tambahkan X dan tambahkan Y. Makanya X ni ialah, dia beritahu ke X tu apa? Tak ada. Dia tak ada beritahu. So X, saya letak X ialah pokok manggis, Y ialah pokok harum manis. Boleh? 30X tambah 40Y, at least 6,000. Betul, at least 6,000. So next, awak tengok. Awak ada 400 meter persegi. 400 meter persegi. 400 meter persegi. Okey, 400 meter persegi. Okey, jap kita tengok apa lagi info yang ada dekat sini. 4 meter berkuasaan. Okey. So berkuasaan 400 meter persegi, jadi dia boleh tanam pokok tu dekat luas 400 meter persegi saja. Tak boleh lebih. Betul, maksimum 400 meter persegi je lah. So simbol dia macam ni. Setuju tak dengan cakap saya? Setuju tak? Setuju cakap 1, tak faham cakap 2. Setuju. Okey, terima kasih. Setuju. Okey, terima kasih. So, maksimum mesti 400. Jadi, bila awak ambil, okey, tak faham tak? Bila awak ambil 400 meter persegi, kan, awak kena ambil nombor-nombor yang meter persegi juga. Contohnya ialah 4 meter persegi dengan 2 meter persegi tu. 4 meter persegi ialah pokok manggis. So, 4X tambah 2Y. Maksudnya 4 darab bilangan pokok dia ni tambah 2 darab bilangan pokok manggis ni tak boleh maksimum 400 meter persegi je. Sebab tu saya buat simbol yang ini. Lebih kecil sama dengan. Okey, lebih kecil sama dengan sebab ladang dia, tanah dia ada 400 meter persegi je. Dia tak boleh tanam lebih. Tanam 404, 406, tu dah tanah orang lain. 400 meter persegi je maksimum. Kurang boleh 300 sebab tanah dia suka hati dia nak tanam berapa pun. Okey. 2 dah persamaan awak dapat. Lagi satu, apa lagi kita boleh buat? Bilangan pokok harum manis melebihi bilangan pokok manggis sekurang-kurangnya 10 batang pokok. Saya rasa yang ni paling mungkin confusing sikit lah. Bilangan pokok harum manis melebihi bilangan pokok manggis. Okey, pokok harum manis kita tahu Y. Pokok manggis kita tahu X. Okey, macam mana nak buat ni? Nak link group please. Bagi 20,000 like. Tadi saya kata berapa like bagi 20,000 like, saya bagi awak nanti. X tolak Y. X tolak Y ke Y tolak X? Pokok harum manis melebihi bilangan pokok manggis. Pokok harum manis melebihi bilangan pokok manggis. So yang lastnya awak akan dapat Y tolak X sekurang-kurangnya at least 10. Okey, at least 10. Y tolak X, betul, Y tolak X, bukan X tolak Y. Sebab X ni pokok manggis. Sekarang ni dia kata harum manis tu melebihi. Melebihi pokok manggis. So bila melebihi ni, maka nombor yang besar ni tolak nombor yang kecil lah. Sekurang-kurangnya 10, sama macam tadi. Okay, awak dah dapat 3 ni, awak tinggal lukis. Siapa ada masalah, dia boleh buat. Saya nak tanya orang yang faham buat ni, awak ada masalah tak nak lukis graf? Saya tanya orang yang faham buat ni je. Awak ada masalah tak nak buat graf? Kalau ada masalah, tekan 1. Kalau tak ada, tekan 2. Yang memang faham benda ni. Tak ada. Okey. So dekat sini awak tengok menggunakan skala 2 cm kepada 50 pokok manggis pada paksi X dan 2 cm kepada 50 pokok harum manis pada paksi Y. Lukis dan lorek rantau
R yang memuaskan ketaksamaan linear. Okey, saya ambil yang ini ya. Saya ambil yang ini, bawa sikit ke bawah. Mana kita punya graf? Okey, graf kita kat bawah sana. Saya bawa ke sana jap Sangkut-sangkut lah. Okey, saya bawa ke sini. Okey. Jadi macam mana awak nak lukis ni? Hai. Cikgu, saya buat Y lebih besar 10 tambah X. Y lebih besar 10 tambah... betul. Y lebih besar 10 tambah X. Okey, siapa nak link boleh PM saya cakap macam ni. Handsome gila. G-I-L-E. Handsome gila. Handsome gila baru saya hantar. Okey. Kalau tak guna kod ni, saya tak bagi lah. Okey. Mesti ejaan kena sama Kalau tak boleh. Handsome gila. Handsome gila. Okey, sekarang bagi. Saya tutup ni, saya padam ni. Korang dah hafal ejaan dia? Okey dah. Ada huruf besar ke huruf kecil ke? Salah. Ada huruf besar pun tak boleh Saya tulis huruf kecil je tadi. Kontak PM saya. PM saja. PM TikTok saja. Okey. So saya buat XY XY. Okey, tadi dia cakap dia punya apa orang kata? Dia punya skala. Okey, dia punya skala berapa? So awak tiru je lah skala dia. Skala 2cm 50. 50, 100, 150, 200. 250. Yang ini pun sama juga 50 buat je 100, 150, 200, 250. Okey. Okey, so awak tengok kita punya equation tu, awak tengok equation kita ni. Okey, macam mana awak nak buat ni? Macam mana awak nak buat ni? Oops, okey. Yang tahu buat kan, macam mana awak buat? Boleh tak cerita sikit kat saya macam mana awak buat? Boleh tak cerita sikit kat saya macam mana awak buat? Ganti jadi, plot dulu. Buat kotak. Tak silap saya kena buat jadual XY. Buat jadual XY pun boleh. Okay, Y intercept. Y sama 0. Yang 9. Okay, terima kasih. Buat kotak. Buat kotak pun boleh. Kalau saya, tapi pindah-pindah tu bahaya juga. Tapi awak buat kotak lah. Buat kotak bagus cakap kawan awak tu. Buat kotak, macam mana awak buat kotak? Okay, satu kotak X, satu kotak Y. Satu kotak X, satu kotak Y. Okay. Satu kotak X, satu kotak Y. So, contoh. First kali awak kena buat X kosong, Y kosong. Yang ni paling mudah. So, masukkan. Kalau X sama 0, Y dapat berapa? Saya try yang pertama ni. X sama 0, Y dapat berapa? 30 dapat 0, kosong lah. Tinggal 40Y. 40Y dengan 6,000. Nak cari nilai Y, 6,000 bahagi 40. 6,000 bahagi 40. Akan dapat 150. So, saya plotkan. 0, 150. 0, 150. 0, 150 kat sini. Macam tu. Okey, terima kasih. Lepas tu X. Kalau Y kosong, X sama dengan berapa? Jadi 6,000 bahagi 30. 6,000 bahagi 30. Akan dapat 200. 0, 200. Okey, 0. Sekejap. 200, 0. Sorry, 200, 0. So, bila awak dah ada pintasan Y, pintasan X ni, awak tinggal 2 titik dah cukup dah sebenarnya. 2 titik nampak. Tinggal garis je. Tapi garis betul-betul lah. Jangan garis macam saya ni. Okey, garis betul-betul. Okey, dah siap satu persamaan. Next. Kena tengok simbol ni juga. Kalau ada sama dengan ni, awak kena lukis solid line. Kalau tak ada sama dengan ni, kena lukis garis putus-putus. Okey, 4x 2y pula saya buat kat sini. 4x 2y. Okey, masukkan x sama dengan 0. Jadi 4 dapat 0, 0. So, y dapat nilai berapa? 400 bahagi 2. Betul, 400 bahagi 2. Okey, 400 bahagi 2 dapat 200. Sini 200. Okey, yang ini pula. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, saya masukkan 0 dalam ni. 2 dapat 0, 0. So, tinggal 4x dengan 400. 400 bahagi 4 dapat 100. So, titik kita ada 0, 200. Okey, 0, 0, 200 atas sana. 0, 200. Betul ke? 0, 4x, 2y. Betul ke ni? Sekejap.
Cikgu, core insurance macam mana? 0,200, 400. 0,200, 0,200. Okay, 0,200 dengan 0,200 dengan 100 kosong. 100 kosong. 100 kosong. Okay, kat sini. So, garis kat sini. Nampak? Tapi kenapa kat sini dapat ni? 400. Koordinat first tu letak 0x, 0y. 0x, 0y. Betul ke saya buat cara macam ni? Betul ke cara saya buat macam ni? Sebab biasanya saya akan buat macam ni. Saya akan tukar kepada 4x. Y sama dengan MX tambah C dulu. Tapi betul je, sama je kan. Pintasan Y dia dekat 200. Betul lah. Okey, betul lah. Kenapa jawapan dia macam ni siap? Okey, tengok yang ni pula. Y tolak X lebih besar 10. Okey, saya masukkan. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Y akan dapat 10. Kalau Y sama dengan 0, X akan dapat negatif 10. Betul tak? Negatif 10. Benar lah tu. Okey, terima kasih. 0, 10, negatif 10, 0. Ada negatif? Betul lah, ada negatif. 0, 10. 0, 10 dekat sini. 0, 10. Lepas tu kita ada Y tolak X. Kita ada X. Okay, Y tolak X. X kita masukkan Y kita masukkan 0 kan. Dapat negatif X lebih besar 10. X akan dapat 10. Negatif 10. Betul tak? X akan dapat negatif 10 kan? Negatif 10. Betul je, rasa macam pelik tu. Negatif 10. Negatif 10, 0. Negatif 10, 0. Okay, negatif 10, 0 dekat bawah ni. Macam pelik je. Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10, 0. Betul ke? Ganti nilai besar sikit. Okey, saya ganti nilai besar sikit lah. Terima kasih lah. Agak lah betul juga cakap dia. Okey, saya ganti contohnya kita ambil nilai apa yang membuatkan X positif Kita ambil nilai 10 lah. Bukan, kita ambil nilai 10 dekat Y. Kita ambil nilai 20 lah, 20. Okey, so 20 dekat sini, 10 tolak 20 akan dapat negatif 10. Baru dah dapat positif 10. Jadi 20, 10. X 10, Y 20. X 10, Y 20. Okey, dekat sini. So dapat lebih kurang macam ni. Okey, betul. Kena positif, betul macam tu. Okey. Nampak tak? Okey, yang ni saya tukar sikit bentuk dia. Bagi nampak macam real sikit. Oh, patutlah saya salah tadi. Patutnya malah nak lukis balik. Okey, contoh kita dapat graf yang inilah. Saya dapat graf yang ni. Okey. Lebih kurang macam ni boleh macam tu. Macam tu macam mana? Betul pandai siap, aku pun tak terfikir. Ya, betul pandai siap, aku tak terfikir. Maksudnya? Okey. So, ganti nilai besar sikit cakap kawan awak tu. So, betul lah. Dia akan dapat bentuk macam ni. Okey. Kena tulis persamaan setiap garis ke setiap garis. Kena tulis persamaan setiap garis ke? Maksudnya? Kenapa masuk 20? Kenapa masuk 20? Sebab saya nak tahu. Nombor ni tak kisah awak ambil berapa-berapa. Awak nak tahu kalau ada 20, berapa nilai X? Sebab kan tadi saya masuk 0 tu, dia akan dapat nilai negatif. So, jadi kat sini saya tak lukis negatif. Ni awak kena mahir buat kotak lukis-lukis graf ni. Okey. So, saya dapat lukis macam ni lah. Contohnya, saya dapat macam ni. Okey. Saya dapat macam ni. Boleh tak setakat ni? So, soalan seterusnya dia kata daripada graf itu, berapakah bilangan pokok manggis dan pokok harum manis yang dapat ditanam oleh Encik Gani? Beri dua penyelesaian yang mungkin.
Okay, so macam mana kita nak cari ni? Macam mana nak cari? Dah lupa dah soalan dia. Bilangan pokok manggis dan pokok harum manis yang dapat ditanam oleh Encik Gani. Yang mana satu? Yang kawasan yang berlorek ini. Kawasan yang berlorek ini. Betul tak? Kawasan yang berlorek ini. Sebab apa? Okey, contoh. Okey. Mana persamaan kita tadi? Persamaan kita. Okey, persamaan kita saya ambil ni kan. Persamaan kita ni kan. Okey, saya ambil kat sini. Kita pilih satu titik dekat kawasan berlorek ni. Kita pilih dekat kawasan berlorek ni. Contohnya 50-100. Saya ambil kat sini. 50-100. Nampak 50 pokok manggis, 150 pokok harum manis. 50, 1,5. So, awak try masukkan kat sini. So, 30 darab 50 tambah 40 darab 100,5. Lebih tak 6,000? 40 darab 50. 30 darab 50 tambah 40 darab 150. So, lebih 5,000. Dapat 7,500. Jadi betul. Yang ni pula, persamaan yang ni. Masukkan 50 dekat X tu, 4 darab 50 tambah 40, tambah 2 darab 1,5. 2, 1,5. Dapat 500. Dapat 5. Kau biar betul. Kita punya sebatang pokok 100,5. Sepatutnya awak akan dapat nilai lebih kecil daripada 400. Tajuk apa ni? Ketaksamaan linear. Saya pun dah jam. Betul tak? Macam pelik kan? Persamaan ni kita buat dah betul lah. Persamaan ni kita buat dah betul. Betul tak? Gis. Persamaan ni kita buat dah betul. Sepatutnya kawasan kat berlorek ni, apa-apa yang kita ambil pun, dia akan dapat benda yang sama. Contoh saya ambil kat sini lah. Sini berapa? 25, 200,5. 25, 200,5. Okay, 25 saya masukkan X. 200,5 masuk kat Y. Tak logik, Mat. 2 darab 200,5 je dah dapat 400. Kat mana yang salahnya, geng? Pening dah saya. Tapi saya buat tadi saya buat, dapat je. Ke graf. Maksudnya, awak perasan tak yang ini? Yang ini, graf ni, dia ke 400. Tadi kita lukis yang lagi satu ni, dia kat 200 je yang kat sini. Saya rasa dia salah lukis graf lah. Betul tak, geng? Setuju tak cakap saya? Saya rasa jawapan saya betul. Dia akan macam ni, kita lorek kat sini. Yang kecil ni. Okay? Skema salah, setuju. Okay, Alhamdulillah. Kita skip lah soalan ni. Tapi korang faham kan? So, kalau saya ambil dekat sini, okay, contoh saya ambil kawasan berlorek ni kan. Contoh lah, saya ambil, tak salah lah. Kita ambil kat 175 kosong. 175 kosong. Okay, tak tahulah korang dapat ke tak saya tengah buat apa ni. Kosong 175. So, masukkan dekat formula ni. Okay, saya ambil yang ini lah. Kosong, okay, 4 darab kosong, kosong. 2 darab 175. 2, mampus lah. 175 darab 2, 350. So, betul lah. 350 lebih kecil. Sama dengan 400. Betul kan? 300,5. Skema ni ada error. Okay, Alhamdulillah. Jadi, sepatutnya bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Kecil sikit. Okay, skema ni ada error. Kalau saya ambil titik dekat sini, boleh memuaskan dengan persamaan ke atas. Okay. Sorry ambil masa lama sikit. Kita dah sampai ke penghujung soalan 17. Boleh lagi tak korang? Korang boleh lagi ke soalan 17? Kita dah panas sikit ni. Cari soalan yang boleh buat dulu. Betul? Boleh kot. Teruskan InsyaAllah So, Siti merupakan salah seorang peserta kuis bagi pasukan A. Okey. Pertama dia kata nyatakan mod score. 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14. Okey, nampak soalan ni. Ini je dia punya data. So, pilih pilihan jawapan saya. A, jawapan pertama ialah 4. B, jawapan kedua ialah 11. C, jawapan ketiga ialah 12. A, B, C. Okey, bagus. Semua dah pandai. C. Betul. Jawapan dia ialah C. Kita ambil cerapan yang mempunyai kekerapan yang tertinggi. Okey, 12.
Diberi min, soalan kedua. Diberi min skor ialah 12, hitung sisian piawai. Dua macam Z. Kalau Z saya buat macam ni, Z ada ni. Z saya macam ni. Dua saya buat macam ni, Z ada palang tu. Ada dia punya baris tu. Okay, diberi min skor ialah 12. Hitung sisian piawai. Okay, jadi kita ambil je formula tu. Yang penting kita tahu sisian piawai macam ni dia punya simbol. Betul? Topik favorite. Betul. Sebab senang je kan. Tinggal masuk dalam formula je. Lagi-lagi yang ni tak ada kekerapan ni lagi simple. Awak ambil, okay, punca kuasa. Punca kuasa. Okay. Lepas tu awak kuasakan dua semua ni. 10 kuasa 2. Tambah 11 kuasa 2. Tambahlah semua sampai habis. Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan bilangan data dia. Berapa bilangan data dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 10. Ini boleh kan? Simple kan? Ni awak masukkan saja yang formula ni. 10 kuasa 2. Semua ni awak kuasakan 2. Bahagikan dengan 10. Tolakkan dengan min. Min pula dia dah bagi. Min ialah 12. 12 kuasa 2. Okay. Lepas tu puncakan kuasa. Awak akan dapat 1.095. 1.095. Okay. 1.095. So, nombor 1, 2 dah siap. Nombor 3, jika sisian piawai bagi pasukan B dalam kuis yang sama ialah 1.231. Okey, pasukan B 1.231. Okey. Nyatakan yang manakah mempunyai pencapaian yang lebih konsisten. A ke B lebih konsisten? A ke B lebih konsisten? A. Mod macam mana? Mod ambil kekerapan yang paling tinggi. A, betul. A ni lebih konsisten. Yang lagi kecil lagi konsisten. Sebab dia lebih hampir dengan mean. Lebih hampir dengan average. So, betul. Semua dah tahu dah. Kalau nak tahu mana satu lebih konsisten, ambil sisian piawai yang lebih kecil. Kadang-kadang dia ada bagi soalan, comparekan dua data ni, comparekan dua data ni. Dia tak cakap suruh cari sisian piawai. Dia suruh bagi tahu yang mana satu lebih konsisten. Bila dia beritahu macam tu, awak kena cari sisian piawai kedua-dua data tersebut. Boleh? Kena cari sisian, betul. Okay. Soalan B. Ini agak memeningkan sikit. Walaupun nampak macam kira luas-luas je. Okay. Kesemua pasukan yang menyertai kuis tersebut diberikan hadiah dalam bungkusan. Okay. Ini bungkusan dia. Diberi luas kawasan berlorek ialah 40 cm persegi. Dan luas kawasan P adalah 2 kali ganda kawasan berlorek tersebut. Okey, kawasan P ni ada 2 kali ganda luas dia. Okey. So, untuk cari luas ni kena panjang darab lebar, betul? Okey, lebar saya ada yang ni X tambah 1. Panjang saya boleh tak ambil yang ini, panjang? Boleh ke tak boleh? Ke tak tahu? Tak tahu tekan 3. Boleh ke tak boleh ambil panjang tu? Boleh. Sebab sama je kan? Sama je kat sini kan? Yang ni sama kat sini. 3X tambah 11. So, luas untuk P ni, kawasan P ialah 2 kali ganda daripada sini. Dia kata luas. Betul lah. Luas kawasan ni 2 kali ganda daripada sini. Okay. Jadi, bila dia kata 2 kali ganda, so maknanya berapa luas kat sini? Dia kata luas ni 2 kali ganda lebih besar daripada sini. Maka luas dekat sini ialah 80. Luas dekat sini ialah 80, betul? 80. Okay, terima kasih. So, kita nak cari luas macam mana? Panjang darab lebar. Panjang kita dah ada, lebar kita dah ada. Kita darab je macam biasa. X tambah 1 darab 3X tambah 11. Samakan dengan 80. 80 sebab 2 kali ganda daripada sini. Okay? Inilah dia punya bentukan persamaan dalam sebutan X. Settle yang ni. Okay. Awak buat sini pun dah dapat markah. Ini sebagai jawapan akhir awak pun dah dapat markah. Okay, seterusnya, cari tinggi kotak hadiah tersebut. Cari tinggi kotak hadiah tersebut. Macam mana awak nak cari ni? Persamaan kuadratik, betul. Kenapa 80? Sebab dia kata luas yang ini, luas P ni 2 kali ganda daripada sini.
Maka sini ialah 80 cm lah. Sini 40, 2 kali ganda sini 80. Okey. Jadi dia kata suruh cari tinggi kotak hadiah tersebut. So tinggi tu yang mana tinggi? Tinggi tu A ke B ke C? Kalau dalam isi padu ni, mana satu tinggi? C. Betul. C ni bukan A C ialah tinggi dia. A ialah panjang, B ialah lebar, C ialah tinggi. Okey. Tinggi kita tahu X tambah 1 je. Kita tak tahu X tu berapa. So kita kena cari nilai X tu kan. Kita kena cari nilai X. Macam nak cari nilai X? Kita dah ada persamaan ni. Jadi kita kembangkan. Kembangkan macam biasa. Darab awak akan dapat 3X kuasa 2 tambah 11X tambah 3X. 1 darab 11, 11. Sama dengan 80. Okey. So saya kena samakan dengan kosong dulu. 3X kuasa 2 tambah 14X tolak 69. Sama dengan kosong. Ni dah boleh tekan kalkulator. Okey. Macam ni awak dah boleh tekan kalkulator. Kembangkan, lepas tu awak tekan kalkulator. A sama dengan 3, B sama dengan 14, C sama dengan negatif 69. Awak akan dapat berapa? Saya dapat X sama dengan negatif 22 per 3. Lepas tu X sama dengan 3. Saya dapat ni. X sama 3, X sama dengan negatif 22 per 3. So sebelum tu awak kena factorize dulu. Kena tunjuk macam mana awak dapat ni. Kena tunjuk. Kalau X sama dengan 3, awak factorize dia ialah X tolak 3 macam ni. Okay, X tolak 3. Kalau awak dapat pecahan macam ni, yang bawah ni mesti sebelah X. Yang bawah ni sebelah X. Sama macam kat sini, yang ini 3 per 1 betul. So 1 ni dekat sebelah X. Tapi kita tak nampak sebab dia 1. Dekat sini pula, dia negatif, awak kena positifkan dia. 3 ni awak kena letak kat sini. 3X sebelah X. Tambah 1. Samakan dengan kosong. Ini jalan kerja sebelum tu. So kita ada dua panjang ni. Satu negatif, satu positif. Jadi kita ambil yang positif. Maka X sama dengan 3. X sama dengan 3. Ni ke jawapan akhir? Belum lagi jawapan akhir. Kita baru tahu nilai X. Nilai X. Berapa nilai tinggi dia? 3 tambah 1. Tambah tambah betul? Tambah 22. Sorry. Terima kasih tegur. Tambah 22. So 3 tambah 1. 3 tambah 1 berapa? 3 tambah 1, 4. Inilah tinggi dia. Okey? Ini tinggi dia. Boleh? Empat. Okey, boleh. Okey, soalan yang terakhir. Siti menggabungkan kotak hadiah tersebut. Okey. Kuboid ni ialah kotak tadi. Kuboid ni kotak tadi. So saya rasa boleh kot tulis siap-siap. Dekat sini 3 cm. 4 tolak 1. 4 tambah 1. 4 tambah 1. 3 tambah 1. Sini 4 cm. Lepas tu, sekarang ni panjang semua kita dah boleh cari. Dia punya panjang ni kita dah boleh cari. 3 darab 3 berapa? 9. 9 darab tambah 11 jadi 20. So kat sini 20. Okey. So sini saya tahu tadi berapa? 40 cm persegi. Okey. Dia minta apa ni? Dia minta hitung tinggi dalam cm silinder itu. Hitung tinggi dalam cm silinder itu. Kalau dalam exam jawab yang mana boleh buat je. Boleh cancel yang soalan macam ni. Soalan nombor 16, 17 awak pilih salah satu. Okey. Tapi cuba buat semua lah. Cuba buat semua. First kali. Kalau saya tengok dulu semua soalan. Saya scan dulu soalan sebab kertas 2 ni jarang orang tak cukup masa kan. So awak buat yang awak rasa. Tengok je soalan tu awak dah nampak dah apa jalan kerja nak dibuat. Okey. Ni kesinambungan dia ke? Okey. So dia kata total ini ialah 3, 6, 2, 4. Macam mana nak cari tinggi ini? So saya tahu total 3, 2, 6, 4 ni dia dapat dari mana? Dapat daripada isi padu silinder tambah isi padu cuboid. Cuboid macam ni lah cuboid dia. Tambahkan ini akan dapat 3, 2, 6, 4. So saya tengok cuboid dulu. Cuboid boleh cari tak volume dia? Boleh cari tak volume dia? Volume dia boleh cari tak? Cuboid dulu boleh. Okey, boleh kan? 3, 2, 6. Okey, sorry. 3, 2, 6, 4. Betul tak? 3, 2, 6, 4. 3, 2, 6, 4 lah. 3, 2, 6, 4. Tipu saya 3, 6, 2, 4.
Bapak Okay. Jadi awak tengok kat sini. Kita ada ini 40 cm. Kita ada 20 cm. Kita ada 4 cm. Macam mana nak cari isi padu, gang? Macam mana nak cari isi padu ni? Pelik kan? Biasa isi padu kita tahu panjang dan lebar dan tinggi. Ni dia bagi luas ni. Dia bagi ni. Dia bagi panjang. Dia bagi tinggi. Mana satu? Luas darab tinggi. Betul. Jadi kalau tengok formula dia 40 cm ni, persegi ni dia dapat dari mana? Dapat daripada hasil panjang darab lebar. So dari sini, tengok kalau dari sini, dia assume panjang dia, contoh panjang yang ini, lebar yang ini. So tinggi yang ini 20 cm. Tinggi yang ini. Jadi sini 20, sini tadi 40. Ini dah kira siap-siap 40. So darabkan saja dengan 20. Betul tak? 40 darab 20. 40 darabkan dengan 20. Okay, 40 darab 20. 3,200. 39,800. 3,200 apa benda? Okay. So yang ini awak dapat 20 darab 40. Okay, 20 darab 40. 3,264 sama dengan 3,264. So, apa formula untuk isi padu pula? Isi padu, Allahumma salli ala Muhammad. Isi padu, apa nama ni? Silinder. Formula dia ialah pi R kuasa 2T. Betul, pi R kuasa 2T. Pi R kuasa 2T. Betul kan? Pi R kuasa 2T. Pi R kuasa 2T. Ni diberi tau, awak jangan risau. Dia bagi. Dia bagi yang pi R kuasa 2T. So dia nak cari tinggi tu. Tinggi saya tak tahu. Pi dia bagi 22 per 7. R masukkan, R dia dah beritahu 7. 7 kuasa 2. Darabkan dengan tinggi. Tambah 800 sama dengan 3,264. 3,264. Radius tu jejari. Betul, radius tu ialah jejari. Jadi ni awak pindah-pindah, awak boleh dapat nilai T. So saya nak cari nilai T, saya kena sorang-sorangkan nilai T. Yang paling jauh, first kali buang yang paling jauh. Paling jauh ialah 800. 3,264 tolak 800 akan dapat 2,464. 2,464. So 22 per 7 darab 7 kuasa 2. 154. 154 T. Okay, betul. T akan dapat, T sama dengan 2,464 bahagi 154. T akan dapat 16 cm. Okay. 16 cm. Pelis belum pernah buat. Boleh je nak buat pelis. InsyaAllah esok. Kalau ada masa, esok saya buat. Okay, sebab saya nak kena prepare untuk kelas bulan 11 juga ni. T sama dengan 16 cm. Okay. Yang kubot itu cari luas je, bukan volume. 40 darab 20 ni dah dapat volume dah. Siapa? Lia. 40 cm. Okay, 40 cm persegi. 40 cm persegi. Isi padu apa? Isi padu cm cube. Betul tak? So, 40 cm persegi darabkan dengan 20 cm akan dapat 800 cm cube. Macam mana nak dapat skema ni dalam grup rumah biru? Okay. Ada lagi ke yang nak masuk grup rumah biru saya? Boleh tak tekan 1? Saya nak bagi kod untuk masuk ni. Siapa yang nak masuk lah. Siapa yang nak masuk boleh tekan 1. Kenapa 40 darab 20? Kenapa 40 darab 20? Sebab nak cari isi padu yang ini. Kalau ini 40 kan 40 ni, mana dapat 40? Panjang darab lebar, betul? Sekarang ni kita dah ada panjang darab lebar, nak cek isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar dah settle 40. Darabkan dengan tinggi dia. Tinggi kat sini ialah 40. Ini bukan tinggi. Sebab kat 40 ni, 40 kita dah ada dekat sini, dah ada dekat sini. So kita dah tak perlu dah 4 cm ni. Tak perlu. Kita kena perlu yang tinggi ni. Okey, siapa yang nak masuk? Sebabkan saya nak end live awal. Korang message saya dengan kod apa saja sikit kod.
Dengan kod saya rasa, koma, lah yang paling handsome. Yang paling handsome. Okey, yang ni kod dia. Okey. Saya rasa, kena koma, saya rasa, koma, lah yang paling handsome. YG mesti YG. Okey. YG paling handsome. Siapa salah eja saya tak bagi lah ni. Sebab masuk free je. Macam-macam ada dalam tu. Kan? Apa je tak ada dalam tu. Apa je tak ada dalam tu. Okey, semua ada dalam tu. Silap-silap ada termasuk apa? Termasuk soalan bocor SPM yang nanti saya kena tangkap dengan ni. Okey. Tak apalah cari group lah. Tulis ni pun kau malas. Macam mana? Okey. Saya rasa lah yang paling handsome. Okey. Message ni. Message ni dekat saya bagi link. Okey. Gapo show. Message kat TikTok. Saya dah nak end live dah ni. Saya nak end live. Okey. Ada apa-apa lagi ke soalan? Jap. Saya pakai ni jap. Okey, nampak tak? Nampak? Tak nampak dia tunjuk macam tu. Nampak kan? Nampak. Okey, itu je lah nak tunjuk. Nak pergi spend time dengan wife lama. Okey boleh handsome gila. Okey, terima kasih. Okey, saya end live dulu boleh tak? Tag tu saya akan pakai 5 tahun hadapan. Amin. So, saya nak end live dulu. Wabillahi taufik. Sama-sama. Nampak tak? Nampak tak? Esok pukul berapa? Saya inform dekat grup Rumah Biru, geng. Saya inform dekat grup Rumah Biru. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, okey? Sama-sama. Botol ada jual tak? Okey. Terima kasih lah Teguh. Nampak botol ni. Cantik gila botol saya. Korang kan kalau nampak saya kat luar, saya pelik tau. Kadang-kadang, saya cerita sikit lah. Kadang-kadang, time saya pergi shopping, beli Lacoste ke, beli Lululemon ke, beli bag Coach ke kan. Dah bawa pegang bag keluar kan. Tak ada pula orang jumpa saya tau. Saya dah tunggu depan store semua apa kan. Mengharapkan ada orang tegur saya ke apa ke. Sehari saya semua apa kan. Dah pakai smart-smart semua apa kan. Tak ada orang tegur saya. Tapi kalau saya pergi Maidin kan nak cari boxer. Pergi Maidin cari boxer. Tengah cari pilih-pilih boxer tu kan. Time tu lah ada orang nak tegur. Sehari saya. Satu saya dah macam segan lah kan. Kau kat Maidin pun nak tegur. Aku beli barang-barang mahal. Kau tak ada pula nak tegur kan. Saya sampai kalau pergi ni kan. Pergi shopping ke apa kan. Saya kalau pergi shopping ke saya apa. Kalau pergi shopping je. Saya cakap nak buat meet and greet lah. Baru nampak kan barang-barang mahal dah beli kan. Tapi tak ada pun orang. Ni saya tengah beli boxer semua apa. Time tu lah nak ajak ambil gambar. Pakai pula baju time kerja F&B dulu. Baju T-Life. Buat malu je. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tak nak malas dah aku buat kacip. Saya nak buat kerja tu. Ni live ni saya nak post. Saya nak post kat YouTube. Potong. Kalau nak edit tu susah lah nak potong bahagian-bahagian kacip ni kan. Jadi malas nak borak banyak. Bye bye.